Huh, aku ingatkan dia memang dah tak nak fight dekat UFC lagi kan. Siapa sangka tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba je. Ni kau dah tahu, aku rasa ni antara legend juga dekat UFC, dekat Octagon. Jadi pada asalnya memang Ben Johnston ni dia dah tak fight dah sebenarnya. Kalau ikutkan, dia sebelum ni pun dia fokus untuk training orang je. Antaranya tak lain tak bukan Israel Adesanya. Dia ikut kempen ataupun jadi tim Israel Adesanya aje. Dia memang dah tak ada hati dah nak fight. Tapi tiba-tiba dia nak masuk balik. Dan official ini bukan apa, memang official Ben Johnston ni dia masuk balik UFC. Jadi kita berpeluang untuk tengok balik lah. Terus terang kalau korang tanya aku tak sabar juga sebenarnya nak tengok dia. Dia antara legend kot. Kau tak ketahuan juga kalau cakap dia macam satu batch dengan Khabib, orang-orang lama lah, DC. Dia satu batch dengan diorang. Jadi nanti dia akan fight dekat Australia, tempat dia sendiri geng. Di harapnya, tapi untuk official dia fight belum ada lagi. Kita tunggulah UFC nanti kata macam mana. Dan aku tak sabar lah tu je. Apa pendapat korang ni? Komen sikit. This is Force Breakdown.